Wangi, semerbak wangi. Tak sabar nak makan. Sedap. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Menu kali ini adalah daging masak ketumbar. Okey, ini sebahagian daging lembu. Okey, kemudian kita ada bahan untuk dikisar iaitu biji ketumbar, kunyit hidup, bawang besar, boleh letak bawang merah, bawang putih, kemudian cili merah ya, cili besar yang berwarna merah. Okey, bahan ni kita kisar semuanya. Kemudian bahan hiasan, 1 labu bawang Holland, 2 batang serai diketuk, cili api ataupun cili Thai ataupun cili akar. Okey, kita kisar bahan-bahan tadi. Yang ni kita kisar halus lah. Okey, setelah kita kisar tu, kita tuangkan ke daging. Okey, kita nak kena perap selama setengah jam ataupun 1 jam. Lagi bertambah sedap lah, lagi lama. Tetapi kalau kita terus nak masak pun tak menjadi masalah, tetap juga sedap. Okey kawan-kawan, terpulanglah nak perap ke ataupun nak terus masak pun boleh. Okey, kita panaskan minyak, kemudian kita tumislah serai yang kita telah ketuk tadi. Okey, agak-agak naik bau serai tu, kita tuangkanlah bahan kisar yang bercampur dengan daging lembu tadi. Okey, kita gaul-gaul rata macam tu. Biar masak dia tu sebati. Okey kawan-kawan, guna api yang sederhana je. Jangan guna api yang besar, nanti daging tu liat, lambat nak empuknya. Okey, kita guna api sederhana, arah perlahan. Okey, daging ni lama-lama dia akan mengeluarkan sedikit air kan bila kita masak. Okey kawan-kawan, bolehlah kita masukkan sedikit gula perang ataupun gula merah. Kita nak bagi daging ni, kuah dia ni ada rasa manis-manis. Okey, kalau tak ada gula perang atau gula merah, kawan-kawan boleh letak gula pasir. Okey, seterusnya kita masukkan sedikit serbuk perasa. Masukkan pula kicap manis. Boleh juga guna kicap lemak manis. Sambil-sambil kita tuang tu, kita gaul rata. Seterusnya kita masukkan sos tiram. Saya tak ada sukat-sukat ya, kita ikut kuantiti daging tu berapa banyak dan kita agak-agak je lah kita tuangkan kicap dengan sos tiram tu. Okey, kita gaul-gaul rata macam tu dan tuangkan sedikit garam. Okey, saya masukkan sedikit je dulu garam ni. Nanti kalau dah nak masak tu kita rasalah. Kalau tawar barulah kita tambahkan sedikit lagi garam. Okey, kita gaul-gaul rata. Kemudian kita masukkan sedikit air. Kita nak daging ni empuk ya. Sebab kuah tu kan dia dah kering, jadi kita kena tambahlah sedikit air. Untuk cepat daging tu empuk, kita tutup kuali. Ingat ya, api jangan besar ya. Okey, kita masukkan sedikit je kat hujung sudu je pes asam jawa. Pes asam jawa ada bini dia rasa dia masam tau. Jadi kita letak sedikit sahaja. Untuk hilangkan kot-kot ada bau, hanya bau lembu lah kan. Jadi kita letaklah sedikit asam jawa biar ada rasa masam sedikit, tapi jangan banyak tau, sikit je. Kemudian kita tutup semula kuali. Nak bagi daging tu empuk cepat. Okey. Kita gaul rata. Kawan-kawan bolehlah tengok dan rasa. Jikalau tawar, kawan-kawan bolehlah tambah sedikit lagi garam.
Kan kawan-kawan kena rasalah daging tu dah empuk ataupun belum. Okey, kita masukkan bawang Holland dan cili api. Kemudian kita kau rata. Wangi, semerbak wangi. Tak sabar nak makan. Sedap. Okey kawan-kawan, kita punya lauk sudah siap dan bolehlah kita hidang. Air sekali kita hias dengan taburan daun ketumbar. Okey kawan-kawan, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, share and comment. Bye.